Masjid kini tidak lagi terhad sebagai tempat ibadah semata-mata, sebaliknya berpotensi menjadi pusat kelestarian dan penjanaan ekonomi komuniti melalui penerapan teknologi hijau. Masjid Al-Awabin di Bestari Jaya, Selangor kini melalui transformasi baharu apabila dipilih sebagai antara perintis pelaksanaan teknologi hijau di peringkat rumah ibadat. Ikuti laporan Syahira Abdullah bersama juru kamera Fazlil Hakimi. Menerusi inisiatif Rumah Ibadat Hijau, masjid berusia lebih 35 tahun ini memanfaatkan teknologi hijau bagi menjana ekonomi, mengurangkan kos operasi serta memperkukuh penglibatan komuniti setempat. Antara komponen utama inisiatif ini ialah pelaksanaan sistem pertanian hidroponik Golden Melon berskala sederhana. Menurut projek koordinator Rumah Ibadat Hijau Nur Ashikin Ramli, 800 benih ditanam menggunakan sistem moden di rumah pelindungan hujan dengan 4 kitaran tanaman setahun bagi menjana pendapatan secara berterusan. Kita ada target sebenarnya kepada komuniti. Yang mana kalau kita tengok sepanjang tahun, kita boleh menghasilkan lebih kurang 4 kitaran tanaman melon. Itu yang memang maksimal insya-Allah. Jadi kita memang minta komuniti, okey, this is target yang kita letak dan kita minta supaya mereka ni follow jadual ni. Dan supaya ekonomi tu bukan kepada kami, tapi sebenarnya ekonomi impak tu kepada komuniti sekeliling. Dan diorang dapat jana kewangan. Hasil pertanian itu juga menjadi medium latihan kepada ahli karya dan golongan belia untuk menguasai kemahiran pertanian moden yang berdaya saing. Selain pertanian, penggunaan tenaga boleh baharu turut diterapkan menerusi pemasangan sistem solar fotovoltaik di kawasan masjid. Jelas penasihat Rumah Ibadat Hijau Raziluddin Abdullah, inisiatif ini juga membantu mengurangkan perbelanjaan elektrik bulanan sekaligus memberi ruang kepada pihak masjid menyalurkan dana kepada aktiviti kebajikan dan pembangunan komuniti. Alhamdulillah, kita juga mendapat sumbangan solar, hampir 20 panel yang kita dapat. Sebelum ni kita menampung kos elektrik yang agak tinggi, menghampiri RM2,000 sebulan. Jadi apabila kita mendapat sumbangan daripada My Foundation, kita telah dapat mengurangkan 50% kos elektrik bulanan kita, dan alhamdulillah dengan pengurangan kos elektrik tersebut kita boleh tampung ke perbelanjaan pengurusian yang lainlah. Penjimatan yang diperoleh membolehkan dana masjid disalurkan semula kepada program pembangunan komuniti dan aktiviti kemasyarakatan. Melengkapkan ekosistem teknologi hijau ini, sistem tadaan air hujan serta pemasangan pilih cekap air turut dilaksanakan bagi mengurangkan pembaziran sumber. Pengurus Rumah Ibadat Hijau, Amiruddin Ramlan berkata, pelibatan komuniti setempat menjadi nadi utama kejayaan projek ini. Memang kami tak, sebenarnya kami ni zero. Zero knowledge pasal hidroponik. Tapi bila dibagi peluang, insya-Allah kenapa kami tak boleh cuba? Orang lain boleh buat, kita akan buat, insya-Allah. Sebab daripada sehari kita semai, naik dapat 3-4 daun, kita potong daun, buang buah yang kita tak nak. Sampai sekarang hari ni boleh orang kata tidur senang. Alhamdulillah, komen positif. Memang perasaan tu memang tak dapat dibayangkan lah. Memang happy sangat dan bersyukur sangat lah terdapat peluang macam ni. Selain itu, hasil penjanaan daripada tanaman hidroponik ini disalurkan kepada pengusaha dan ahli komuniti yang terlibat selain digunakan bagi menampung kos operasi masjid. Sebahagian hasil turut dijadikan modal pusingan untuk kitaran penanaman seterusnya bagi memastikan projek ini dapat diteruskan secara mampan dan berterusan. Usaha ke arah kelestarian ini membuktikan bahawa masjid bukan hanya sekadar satu tempat beribadah. Melalui teknologi hijau, pertanian moden serta pelibatan komuniti, masjid dilihat mampu menjadi pembangkit utama ekonomi masyarakat setempat. Masjid sebagai titik mula, komuniti sebagai kekuatan, kelestarian sebagai hala tuju. Syahira Abdullah, Bernama TV.